Zul Yahya masih bertahan. Karyawan hormati keputusan tolak bantuan. Persatuan Karyawan Malaysia, karyawan, menghormati pendirian pelakon Zulkifli Yahya yang memilih untuk tidak menerima sumbangan meskipun berdepan cabaran keuangan. Presidennya, Datuk Freddy Fernandes berkata, Zul memaklumkan keadaan dirinya ketika ini masih dalam keadaan terkawal dan mengucapkan terima kasih atas keprihatinan yang diberikan. Menurut Freddy, isu berkenaan bukan dibangkitkan sendiri oleh Zul, sebaliknya tular selepas ada pihak lain berkongsi mengenai situasi yang dihadapinya. Beliau turut menyifatkan Zul lebih selesa menjaga privasi serta tidak mahu menonjolkan kesusahan yang dialami. Karyawan bagaimanapun menegaskan pihaknya sentiasa bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan pada masa akan datang, namun keputusan Zul untuk berdikari perlu dihormati. Sebelum ini, kisah kesempitan hidup pelakon filem MX3 itu menjadi perhatian selepas dakwaan perniagaan makanan yang diusahakannya kurang stabil sehingga memberi kesan kepada keadaan ekonomi keluarga. Situasi tersebut turut menarik perhatian Datuk Sri Fida yang dilaporkan menawarkan peluang kerjasama menjual produknya menerusi siaran langsung TikTok.